Pernah tak anda terfikir, macam mana sekeping kertas, contohnya duit RM100 boleh beli barang? Sedangkan kos untuk cetak duit kertas tu mungkin hanya beberapa sen. Jawapannya ada pada satu konsep yang dipanggil fiat money. Fiat money ialah wang yang nilainya wujud kerana kerajaan mengiktirafnya sebagai alat pembayaran sah. Contohnya ringgit Malaysia, US dollar. Maksudnya, wang kertas tu sendiri sebenarnya tak mempunyai nilai pada bahan fizikalnya. Nilainya datang daripada kepercayaan kepada sistem ekonomi dan kerajaan. Sebab itulah kita boleh guna duit kertas RM100 untuk beli barang walaupun kertas itu sendiri tidak bernilai. Sekarang bandingkan dengan emas. Emas ialah apa yang dipanggil sebagai commodity money. Nilainya datang daripada logam itu sendiri. Kalau anda cairkan shilling emas ini tetap ada nilai. Walaupun ia bukan lagi dalam bentuk shilling, tapi ia masih komoditi yang orang mahu beli. Inilah perbezaan antara wang kertas dan juga emas. Satu bergantung kepada kepercayaan sistem, satu lagi bergantung kepada nilai bahan itu sendiri. Sebab itu, dalam dunia kewangan, ramai orang guna dua perkara yang berbeza. Wang kertas untuk berbelanja dan transaksi harian, tetapi untuk simpan nilai jangka panjang, ramai orang pilih aset seperti emas. Kerana bekalannya terhad dan nilainya tak boleh dicipta dengan mesin cetak wang. Duit kertas penting untuk kita hidup dan berbelanja setiap hari. Tetapi aset seperti emas pula membantu melindungi kekayaan dalam jangka panjang. Jika anda berminat nak lagi ilmu emas dan kewangan, follow rapat-rapat. Bagi yang nak mulakan simpanan emas, boleh isi sign up form. Saya akan bantu sebaiknya.